Boleh je. Tengok ke apa. Terus 129 ni. Kami datang shopping ke Setia City Mall, Setia Alam. Bukan nak shopping raya pun. Nak beli slipper. Slipper tak ada. Sandal lah, sandal. Jomlah kita tengok ramai tak orang kat dalam. Dekat parking tadi nampak macam ramai, nak cari parking susah. Tapi dekat dalam ni tak ada nampak ramai orang pun. Itu flipper. Kita orang nak beli slipper belah sana. Dah lama tak buat video YouTube Dah jadi segan nak buat kamera dalam supermarket ni. Itu kedai flipper. Nak beli sandal flipper sebab sedap pakai kan. Boleh je. Tengok ke apa. 129 ni. Saya tak nak ni. Siku biasa ni kan. Ambil ni lah. Nah, ni 19 je. Nak ambil ni 19 je lah. Mama tak nak, Mama? Tak nak, ada dah. Boleh ambil gambar ni? Boleh lah. Ini lah. Tebal gila. Boleh kan rakam kan? Mana yang dah? Kalau apa mah? Tu biru merah biru oren. Ni lah. Dan ni sambil hitam hijau. Biru oren ni ke? Boleh ambil gambar? Memang saya suka. Okey. Saiz 6. Okey, ngam-ngam. 35 Nama? Nama apa pun lagi guys. Saiz 6. 9 Sama macam. Mana putih tu? Okey ni tu. Ya. Yang ni dia mah. Lip Google. Yang ni okey. Okey lah. Dah settle beli flipper. Oh, banyak juga kita orang borong. Flipper. Dah. Ni ada 4 pasang sekali. Jalan-jalan lah kat depan tu. Tengoklah apa lagi yang boleh habiskan duit Ramai juga orang datang shopping Pening Ramai-ramai ni pening Kedai-kedai makan penuh orang beratur. Yalah nak beli makanan untuk buka puasa Roti Boy, Big Apple penuh orang beratur. Itu kat bawah tu nasi ayam percik paling besar. Nasi ayam buttermilk percik. Hari ni datang nak beli kasut je. Baju tak nak beli dah. Sebab baju raya dah ada. Dah sedondon. Slipper je tak ada. Semua kedai kasut kami masuk sebab nak tengok yang mana satu yang ada offer. Ayam mesti masuk kan, beli-beli makanan. Belilah siap-siap sebelum buka puasa kan. Nanti balik rumah dah penat, tak ada siapa nak masak. Okay, POV. Dia nak buat air garam. Aku dah cari. Dia orang nak masak apa tah? Nak ikut resepi Khairul Aming lah pula. Nak kena cari bahan. Aduh, macam-macam
Oh, ni air sedap ni. Tu dia orang beli apa tu. Macam-macam resepi dia orang nak ikut POV. Cari rempah-rempah pula. Kita ada tapi yang paket. Mana? Kita ada yang tuang. Tadi apa? Kita tak suka ada yang dalam bekas tuang itu je. Oh. Mana? Tanya mama. Penangan Khairul Aming. Semua orang jadi rajin masak kan? Ambil yang tu. Anak-anak pun rajin masak. Tel kosong. Bulan-bulan puasa lalu bagian makanan. Wah. Tengok air tu. Nak beli kuih raya pun ada datanglah beli murah-murah. Dah, itu aja shopping kami dekat Search Timur. Dah nak balik dah. Malas lah nak buat video YouTube panjang-panjang. Kan ada orang tengok pun. Buat pendek-pendek je. Kan.